Okey, Assalamualaikum. Hari ni akak nak masak, lama sangatlah tak makan, masak lemak ayam. Jadi petang ni kita nak buat masak lemak ayam. Pertama sekali, ayam masukkan. Kalau orang Negeri Sembilan, bahan dia dua je. Serai dengan kunyit. Tapi kita nak tambahlah sikit bahan-bahan yang lain. Ini serai dalam 2 batang, kita ketuk-ketuk sahaja. Ini bahan dia yang lain ni seperti kunyit, cili api, bawang, kita nak blender dia. Okey, di bahan yang kita blender tadi, masukkan. Okey, kemudian kita masukkan santan cair. Masukkan santan cair dahulu ya. Masak lama sikit biar apa orang kata ayam tu betul-betul masak. Kemudian baru kita masukkan garam. 1 sudu kecil, 1,5 sudu. Kemudian kita masukkan Maggi secukup rasa. Kemudian kita baru masukkan parti santan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hari ni ayam ni selalunya kadang-kadang kita masukkan kentang kan. Tapi sekali ni kita nak masukkan kangkung. Masak lemak ayam bersama kangkung. Okey, kita masuk kangkung. Okey, bila kita tengok kangkung kita dah layu, jadi masakan kita tu kira dah masak lah ya. Okey, tak ni. Jadi kepada ibu-ibu yang berkejaya, senang kita masak satu menu tapi semua ada, sayur ada. Kemudian ayamnya dah ada, lauknya dah ada dalam tu. Senang kerja. Tak kelang kibut kita. Okey. Cuba. Mudah saja. Sedap, mudah dan ringkas. Kepada yang menonton, jangan lupa komenlah sikit-sikit. Komen, share dan subscribe. Kita jumpa lagi. Bye.